Okay guys, hujan tetapi tetap gigih datang. Terima kasih. Alright guys, here comes the beep. Pagi ni hujan. Akan Taman Melawati ada monthly activities lah. Dia monthly activities where they have their cooking contest. Masakan menu yang kedua, bihun goreng. Dan one of the jury is karyawan negara kita, legendary Emma Fatimah. Siapa yang tak kenal Puan Emma Fatimah boleh terjun balcony ya. This is the legendary. Nak terjun balcony. Mati pula nanti dah front page. This is the legendary lady in Malaysia. Masya-Allah. Zaman saya ni Mok Chun. Ya, Mok Chun. I think budak Gen Z tak kenal kot. Tak kenal. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Memang tinggal dekat-dekat sini ke? Dekat Melawati area? Ya, saya adalah Melawatian. Oh, memang forever Melawatian kan? Dah lama, dah bertahun dah duduk sini. Kita terkejut tadi tiba-tiba saya as an MC selalu host untuk diorang. Saya tak tahu yang Puan Emma Fatimah akan datang. Oh, dia orang surprise ya? Surprise. Tapi tadi tak hujan kan? Ya, saya datang tu hujan. Lebat pula tu. Lebat. Dah kita datang ni nak buat penjurian. Kita panggil dia hujan rahmat lah. Hujan rahmat. Hujan rahmat. Bila lagi nak main hujan? Hari ni saya basah kuyup tadi. Nak selamatkan diri tak tahu arah tuju. Sampai basah kuyup. Dan saya rasa bersyukur sebab hari ni saya dapat main hujan. Masing-masing mengimbau kembali kenangan dulu-dulu. Ya, kalau tak kita takkanlah nak tadah badan kita kat hujan kan? Betul. Ini kemah dia. Sebab dulu-dulu mak-mak kata main hujan demam. Nasib baik Puan pakai tudung. Itulah dia. Saya ni yang botak pula. Tudung pun tembus juga air. Dah lecun tadi. Tadi Puan jadi juri untuk bihun goreng tadi. Macam mana? Dia punya nak taste tu, kita ada 6 peserta. Okay, 6 peserta. Lepas tu 6 style and jenis masakan kan. Yalah. Sebab tu Tuhan jadikan kita berbagai-bagai jenis manusia kan. Betul. Meskipun rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Walaupun namanya mihun, rasa dia pun lain-lain. Dan kreatifnya mereka ni. Ada mihun tom yum. Ada mihun rasa tom yum. Okey. Ada mihun Singapura. Okey. Ada mihun cendawan. Wow. Macam-macam lah. Dan hari ni saya kenyang perut ni makan mihun 6 pinggan punya pertandingan. Dia sedap ke ataupun sebab lapar ni yang jadikan dia sedap? Saya tak lapar, tapi saya rasa sebagai juri lah kena rasa betul-betul dia punya apa perencah dia. Dia boleh gu ke tak dengan perencah dia. Dan hebat-hebat orang Melati ni boleh selalu-selalu buat mihun. Dia orang memang orang-orang lama lah kita kata kan. Orang lama memang masuk dapur berasap. Memang kasih on dia orang. Hujan, serius hujan ni. Tak percaya tengok ni, masih hujan. Kesian dia orang punya aktiviti. Patutnya ada apa lagi ni lepas masak ni? Ada game. Sayang. Ada game. Tapi tak apa, kita akan teruskan bulan depan pula. Kita akan teruskan bulan depan. Mana tahu kot-kot boleh terjah lagi Puan Emma Fatimah kita. InsyaAllah boleh. Kita dekat je. 5 minit dia dah sampai. Okey, itu dia. Kita tak nak panjang lebar bersembang. Hari pun dah sejuk. Terima kasih banyak-banyak Puan Emma Fatimah sebab datang meluangkan masa dalam hujan lagi. Thank you so much and hope you have a great day ahead. Ciao.